Dekat tangan aku sekarang ada DJI Osmo Pocket 4P. Ni barang panas ya. Kalau kau pergi dekat kedai, semuanya sold out, semuanya tak ada stok. So sekarang ni aku dekat Bukit Dinding dengan tim DJI sebab diorang ada product showcase. Aku record dalam mood 4K 30fps. Sekarang ni aku dah sampai dekat KLCC View. Tapi KLCC macam tak apa nampak sangat. Aku nak pergi jauh sikit daripada crowd dekat situ sebab aku nak try dia punya zoom. Sebab untuk Osmo Pocket 4P ni dia ada dua lens. Satu lens 1x, satu lagi lens 3x telephoto. Tapi lens 3x telephoto ni pun dia boleh pergi 6x lossless zoom and then 12x digital zoom. This is 1x. Tekan 3x. This is 3x zoom. Lepas tu tekan lagi, dia pergi 6x. Ini lossless zoom ya. Lepas tu kita pergi 12x. 12x pun cantik lah. Look at that. That is so nice. So 12x kita pergi balik satu. Zas. Jauh babe. Wah, belum apa-apa aku dah impress lah dengan dia punya zooming capability. Dia punya 3x optical tu aku ingat dah power dah. Memang power lah sebab ada optical kan. So langsung tak ada loss of quality. Tapi bila pergi 6x dia punya lossless tu memang cantik. Pergi 12x pun kalau dekat situasi yang banyak cahaya macam ni kan, daylight, ada matahari apa semua, 12x tu memang tak ada masalah. So inilah dia salah seorang tim DJI. Tengoklah, kena bawa barang banyak-banyak. Bawa merchandise lah, bawa produk lah, yang bawa nasi lemak pun ada. dengan beg tangan dia lagi. Macam-macam benda je dia bawa. Ni nak test dia punya internal audio. Kita nak try pergi dekat tempat yang ramai orang. Dekat KLCC View ni, kalau kau jalan bawah sikit akan ada gerai-gerai makan macam ni. Macam-macam benda dia jual. Jom kita tengok. Ada nasi lemak, ada cempedak, ada nasi goreng, ada tembika, ada buah-buah. Tengoklah, nak masak-masak semua. Datang sini support kita. Menu special. Kacang kuda. Oh, ni menu special eh. Nak rasa pun ada. Nak rasa dulu. Ambil satu. Rasa. Nampak tak nampak? Okey. Oh, dia macam ada pedas-pedas sikit eh? Oh, nice. Meriah je sini. Ini kalau setiap weekend memang akan meriah. Okey, kita nak pergi dekat tempat yang ramai orang. Lepas tu ada speaker pula dekat sini. Ada speaker. So boleh dengar tak suara? Ni pakai internal audio tu tak? Aku tak ada attach apa-apa mikrofon. So it's just internal audio of me talking to the camera. Macam mana sound dia? Okey tak? Dengar jelas tak suara aku dekat kawasan yang bising-bising macam tu? Harapnya dapat capture lah internal audio ni. Okay, I am going away from the crowd lagi sekali sebab I'm really impressed with the zoom feature tu. Jom kita try dia punya zoom. Okay, macam biasa we start with 1x. Kita tekan 3x. Okay, tu geng-geng DJI dekat tengah tu. Tekan 6x. Woohoo. Okay, kita pergi 12x. Let's go. Wah, nampak doh muka masing-masing semua. Facial expression nampak jelas ya. Walaupun 12x zoom. Okay, nak tengok betapa jauhnya 12x ni. Aku tekan balik satu. Wow, tak nampak apa mat. Dia punya zoom memang mantap lah. 2 kali aku try. Memang I'm super duper impressed with the zoom. Kita dah 10 minit menunggu untuk Amirul buka plastik. Dia kena yes. kamera. Tadi tak rakam, so dia buat-buat je lah. Dia nervous sikit. Rakam je baru dia buka betul-betul. Hancur lah dia dah rakam. Tapi ada plastik lah tengah rakam. Terima kasih tim DJ. Lemak. Bija jap. I think kena minta pinjam dengan ni juga. Nasi lemak dia barai guys. Dia orang ni boleh pula tak minta sambal asin. At least kita
provide makanan. Yelah, at least provide makanan lah. Tapi bila sambal tak asing ni, jadi begitulah. Mana dek? Sekejap dek. Hello. Betul. Saya dia gabung dekat sini berkali. Mak awak meniaga kat sini? Ya. Oh. Memasakkan dengan ayah saya memasak Maggi goreng dengan Beli barang pun tak dapat. So awak tiap-tiap minggu kat sini lah? tak. Saya pergi kalau saya nak. Tapi bukan hari sekolah. Kalau hari cuti boleh lah. Yelah, setiap hari Sabtu Ahad awak ada kat sini ke? Tak, sometimes rumah sepupu, sometimes kat sini, sometimes kat rumah sepupu. Okay. Nice. Dia ada Okay, bye. Baik, Assalamualaikum. Salam. Mamat ni setiap checkpoint kena ambil gambar dia tau. Abang jangan masuk. Apa? Aib? Aib eh? Aib. Ni abang tak boleh. Abang tak boleh masukkan. Aku peduli apa? Okay, ada Q&A So Q&A ni kita akan menang apa? Okey, kita akan menang satu hadiah berupa beg DJI. Oh yo. Okey. Cantik tu. DJI tak bagi dekat beli pun tak dapat ni tau. Yo. Ni special yang jual workshop ni je. Limited. Okey, so soalan yang pertama kita nak bagi tahu, nak tanyalah berapa storage untuk Pocket 4? Ha? Pocket 4 saya. Siapa dulu? 10. Salah. Ya, abang saya. Oh ya. Abang Aku rasa aku angkat dulu. Tadi abang ni buka aib saya. Oh, dia macam tu tak Tak aci. nampak. Wajar betul. Soalan mana DJI loyak terletak? Loyak lah. Yang tanya soalan ni pun pelik-pelik. Nervous. Apa yang dia nervous sangat pula tahu. Berapa harga Pocket 4P? Untuk yang mana? Combo villa. Saya. Bagi tahu dulu. Saya. Bagi tahu dulu. RM2,739. Lala semua dapat. Semua dapat guys. Alright. Nice. Oh, bateri tinggal 20% lah. Alamak. Okay, ni kita dah masuk trail kat dalam hutan. Barulah kita boleh test dia punya low light capability. Macam terang je, macam tak ada masalah je. Itulah advantage-nya pakai 1-inch sensor kat dalam dia punya lens ni. So 1-inch sensor ni cukup besar to capture the light, so that masa tengah low light pun tak ada masalah untuk kau capture your footage without any noticeable noise. See? Cantik kan? Tapi kan, lepas aku dah masuk hutan ni, dah naik, dah turun, aku rasa Osmo Pocket ni macam tak sesuai untuk aktiviti-aktiviti macam ni lah. Aktiviti yang lasak, sports activities ke. Bila dah dalam trail ni kan, anything can happen. Kadang-kadang kau tergelincir, kadang-kadang trail tu licin. So Osmo Pocket ni, once kalau jatuh, memang there's no turning back. Dia punya gimbal confirm akan rosak, and then memang kau dah tak boleh pakai terus lah. Osmo Pocket 4P, dia lebih sesuai untuk travel lah. So this would be the perfect travel companion, but not for sports, not for hiking. Dah sampai balik dekat peak Bukit Dinding. Oh, masih ramai orang je. Pukul 10.30. Tinggal dah tak ramai dah. Ramai gila. Bang, jom kita try lagi sekali dia punya internal audio. Sekarang ni ada ramai sangat orang dekat puncak Bukit Dinding ni. So ada macam-macam sound, orang berborak-borak, ada bunyi speaker, ada bunyi kipas, ada bunyi motor, macam-macam bunyi ada. So macam mana dia capture aku punya suara, okey tak? This is only using the internal audio.
Sebab aku dengar Osmo Pocket ni, even dia internal audio pun dah cukup bagus. Kita tak payah pakai mikrofon pun tak apa, memang boleh dengar dengan jelas. You can capture your voice dengan sangat-sangat bagus. Yang bestnya pasal Osmo Pocket ni, dia ada active track. So kau buat je macam ni. Okay, sekarang box tu dah hijau. Active track enable. So it's tracking me lah. Aku pergi sini ke, dia akan letak aku dekat center of the frame. Di sini, di sini dia bukan sekadar track, dia track dan dia fokus, nampak? Dia fokus je dekat kau punya muka tu. So engkau je yang in focus, benda lain kat belakang semua blur. Sekarang ni kita nak try 3x zoom sambil berlari. Tengok macam mana. Okay, this is 1x. Kita pergi 3x dan kita lari. Oh, mantap. This is 3x. Yang ni 6x pula. Kita lari. Tengok macam mana. Masih steady je. Very very nice. This is 6x. Ini 12x. Jom kita lari. Wow, nice. Smooth gila. So untuk Pocket 4P ni, aku bukan setakat impress dari segi dia punya zoom capability, tapi bila kau zoom sekalipun 3x, 6x, 12x, bayangkan 12x zoom tau, jauh gila ke depan, tapi bila kau berlari sekalipun dia still boleh stabilize the footage and then make sure the footage is really really smooth. Walaupun tangan kau go up and down macam ni. Seriously impressed. Sebenarnya most people are going to use this camera casually. So contoh yang aku bagi ni agak ekstrim sikit sebab aku berlari buat trail running and also aku buat hiking tadi. Tapi walaupun aku dah push this camera, dia masih manage untuk capture footage yang cantik, smooth, dengan zoom yang sangat-sangat padu guys. Memang best gila. Sebenarnya aku dah tak tahu sangat nak cover pasal apa. Ini pun aku join DJI sempena diorang punya product showcase. Kebetulan diorang datang pula dekat Bukit Dinding kali ni, and then dapat pula hands on dengan Osmo Pocket 4P ni. So sebenarnya ini just a casual vlog lah. Aku nak tunjukkan yang kalau kau tak pandai pakai kamera sekalipun, tapi once kau angkat Osmo Pocket 4P ni, kau punya gambar mesti cantik, kau punya stabilizer mesti cun, and then dia punya zoom pun wah, aku suka gila dia punya zoom lah. Ok, bateri tinggal 1%. Memang dah nak habis sangat dah. Sebelum aku end this vlog, aku just nak cakap terima kasih kepada pihak DJI. Yang DJI yang sana tu je. Yang ni bukan DJI Kita juga. Terima kasih kepada pihak DJI sebab sudi buat product showcase ni, bawa kita orang pergi Bukit Dinding, bagi makan nasi lemak, nasi goreng, cempedak, mi, macam-macam lah dia orang bawa. Okey, terima kasih banyak Mirul. Terima kasih. Thank you so much juga kepada Abang Farouk dengan Abang apa? Haikal. Semoga berjumpa lagi. Alright. Okay guys, itu aja untuk kali ni. I'll see you guys in the next one. Bye bye.